Okey, mari kita tengok kalau dah belum head gasket. Sama head gasket dia masuk air ke tidak ya. Sini cara paling senang dan boleh confirm 100% lah. Kalau buka ni keluar air means gasket dia nak tempat tak bohong. Okey. Kalau air keluar dulu kita tengok apa keluar dulu. Okey, kita tanda dulu. Tada, tengok apa keluar dulu. Ni guys. Tak ada dia tak keluar air. Dia keluar minyak hitam. Means gasket dia elok lagi. Kerana air akan tenggelam, minyak akan duduk di atas. Okey. So hasil result ni kat sini kita tengok yang keluar mula adalah minyak hitam. Okey, so head gasket elok lagi ni. Alright. So jangan tak perlu lagi. Okey, itu cara kita confirmkan 100%. Alright. So cara kita tinggalkan minyak hitam ni sebentar. Sama berapa jam, tengok ada air ke tidak di atasnya, di bawahnya ya. So kita biarkan berapa jam. Jika head gasket dah rosak, dah terbakar, dah tukar, maka minyak hitam akan ada kat atas, air kat bawah. Okay, if there's your head gasket is already blown, oil will float on top and above, and water will be at the bottom like this. Okay.